Poin keempat, mahukah engkau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Sesudah dijelaskan tentang perkara-perkara fardu, Nabi menjelaskan pula sebahagian daripada perkara-perkara sunat yang dapat meningkatkan keimanan. Nak kata bahawa ini antara fungsi amalan sunat lah, ya. Di samping menampung kekurangan benda wajib, meningkatkan keimanan, menambahkan pahala, menghapuskan dosa, iaitu sedekah, puasa dan solat malam. Nabi menjelaskan bahawa puasa ialah perisai, yakni di dunia dan akhirat. Puasa bertindak sebagai perisai. Perisai apa? Pelindung. Di dunia dan akhirat. Perisai di dunia yang dapat menghindarkan Muslim daripada terjebak maksiat. Perisai di akhirat melindungi daripada api neraka. Penjelasan Nabi bahawa sedekah dapat memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api menunjukkan kelebihan sedekah-sedekah sunat, di mana Allah menghapuskan dengannya dosa-dosa sebagaimana air menghapuskan api. Dosa-dosa yang dimaksudkan di sini ialah dosa-dosa kecil, di samping dosa besar jika orangnya bertaubat daripadanya. Perbuatan baginda membandingkan antara sedekah memadamkan dosa dengan air memadamkan api menunjukkan bahawa dosa-dosa itu dihapuskan sama sekali sebagaimana air yang memadamkan api. Yani bila air padamkan api itu tinggal lagi ke? Tak, dia terhapus sama sekali. Begitu juga dengan dosa-dosa di sini, dipadamkan sama sekali dengan sedekah.